Aku dah tengok semua respons korang. Ada yang komen daripada landscape. Orang landscape reply dekat aku punya video. Ada juga yang menyesal tanam bucida ni. Ada juga yang kata root barrier tu menjadi dapat menyelamatkan daripada akar tu menyerang rumah dia lah. Yang menyesal tu aku tak boleh cakap apa lah. Obviously korang tak pakai root barrier. Apa korang expect kalau korang tak pakai root barrier? Korang expect tumbuh bunga ke dekat rumah korang? Mestilah akar tu menyerang korang punya simen. Ni pokok bucida yang aku tanam tu. Aku siap letak kayu supaya dia tumbuh redup ke rumah aku. Jarak dia ke rumah jiran aku memang jauh lah. Ada tu yang komen, dia kata berdosa tanam pokok yang invasif daripada luar negara ni. Bang, yang berdosa tu bang, kalau kita buat binaan haram dekat tanah orang lain, itu berdosa. Aku dah ada satu dah bucida kat belakang rumah aku ni. Aku tahu dia memang spesif yang invasif dia punya akar dia. So that's why aku tanam dekat belakang rumah aku ni, ada bukit ni. Aku nak dia pegang semua bukit ni supaya InsyaAllah lah tak ada berlaku tanah runtuh ke apa ke. Sebab akar dia kuat kan. Untuk yang sebelah rumah aku tu, aku memang yakin 100% akar tu adalah isu yang controllable. Mungkin kalau isu daun gugur tu, ya. Itu sebenarnya dari segi maintenance. Kalau kita rajin, insyaAllah benda tu pun takkan berlaku juga. Kalau korang nak tahu pokok-pokok buah apa yang aku tanam, tunggu next video.